Kadang-kadang tuan-tuan semua kita balik pada kerja, kita rasa tak tenang duduk kat rumah. Rumah rasa macam duduk dalam api kan kadang-kadang. Kita rasa dalam macam api. Dan kadang-kadang di office pun sama duduk dalam macam berserabut, kita tak tenang kan. Jadi tuan-tuan semua, dah ada satu amalan yang ulama beritahu kepada kita agar Allah Taala bukakan kita memberi kita keterangan apa semua. Jadi tuan-tuan baca, jangan baca ya nur. Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur. Tuan-tuan baca sebanyak 100 kali. Ya Nur. Duduk saja tuan-tuan. Tundukkan pandangan anda. Minta Allah Ta'ala lapangkan segala kesusahan. Lapangkan segala kesempitan kita. Dengan anda tundukkan kepala, anda baca Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur sebanyak 100 kali siang dan 100 kali malam. InsyaAllah anda lakukan secara dawam. InsyaAllah anda boleh nampak keterangan akan datang secara makin lama, makin tenang. Terutama sekali pada bulan Rejab ni, insyaAllah anda akan dapat banyak kelebihan-kelebihan yang anda akan dapat daripada Allah SWT. Kalau boleh sampaikan kepada sahabat kita agar amalan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.